berfikir. Sebelum seseorang itu membuat sesuatu keputusan, individu berkenaan perlulah berfikir terlebih dahulu apakah bentuk gerakan yang hendak dilakukan. Seseorang pesilat itu perlu senantiasa menitik beratkan sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Maka ilmu yang kita bawa itu di dalam silat itu sebenarnya boleh dipakai di mana-mana. Maka ada guru-guru berkatakan silat itu jangan sekadar di dalam gelanggang, tapi kita bergelanggang di kehidupan. Bergelanggang yang paling besar, iaitu di atas muka bumi ini bersama-sama dengan orang-orang lain. Maka itulah yang dinamakan silat sebenarnya. Pandai kita berbicara, tak payah apa, kita pun dapat pendekar. Kalau pandai kita jaga diri kita punlah selamat kita. Lebih daripada pendekar tu lagi. Tak ada pertembungan pun. Konklusinya, silat mampu membentuk jati diri dan mencorak hidup bermasyarakat yang kaya dengan adab dan adat. Tidak hairanlah ada pepatah Melayu mengatakan, biar mati anak, jangan mati adat. Silat dipercayai telah bertapak di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi, akan tetapi asalnya belum dapat dikenal pasti. Tinggalan sejarah di Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa juga membuktikan seni silat ini sudah wujud di Kepulauan Melayu. Ada juga yang mengatakan silat ini mula bertapak ketika kedatangan Islam di Tanah Melayu melalui peristiwa pengislaman kerajaan di bawah kerajaan Maharaja Derbar kedua di Kedah Tua. Dan dari situlah silat mula diperkemaskan dengan sistem-sistem tersendiri dan terus berkembang meluas ke serata Nusantara. Berkembangnya secara khususnya dimula daripada kerajaan-kerajaan, istana-istana yang mana dia menyusun dengan khusus. Dan ada catatan-catatan di mana di situ ada sistem silat. Ketika pengislaman Maharaja Derbar Raja kedua ini, Maharaja Derbar Raja kedua ini dia terkenal sebagai seorang yang amat meminati